Selamat pagi. Baik, kita sekarang berada di chapter yang kedua. Dan dalam chapter yang kedua ni, kita dah lihat subtopik 2.0 Introduction. 2.1 konsep pun dah tengok, matrix dan diagram pun dah. So hari ni kita akan masuk 2.3 Properties of Relation. So ingat lagi tak relation tu macam mana? So relation ni adalah apabila ada dua variable yang saling berhubung antara satu sama lain, yang kalau daripada bentuk set ia disebut daripada hasil A Cartesian dengan B product. Okey, jadi untuk relation kita ada pakai simbol R. Lepas tu hari tu kita ada belajar macam mana kita nak tulis relation, macam mana nak cari relation. Lepas tu kita juga ada tulis relation dalam bentuk matrix. Kalau matrix ingat tak, dia kena tulis MR. Dan kalau diagraph awak akan mula melukis. Kita tengok sikit. Okay, kita sambil scroll. Okay, boleh juga dituliskan relation dalam bentuk Venn diagram. Okay, lepas tu kita ada nyatakan tentang perkataan domain, range dan juga kodomain. Okay, ni adalah macam mana kita nak cari macam mana kita nak cari relation. Okay, dan basically untuk soalan ni dia ada syarat. Macam contohnya example 2.4 ada syarat. Dia kata set A dengan B ada sekian, tapi yang ada relation cuma kalau dia tambah dapat nombor genap. Jadi kena buat box. Jadi pilihlah nombor yang hasil mana yang bila ditambah dapat nombor genap. Jadi kalau genap kat situ, kita akan dapatkan dia. Kita akan nyatakan dia sebagai yang ada relation. Lepas tu example 2.5 pun sama. Nak cari relation yang mana hasil akhir dia kalau ada X tambah dengan 3 kita dapat nilai yang benar. Okay. Kemudian 2.6 kita dah mula ringkaskan sikit cara kita menulis jawapan yang mana kita nak X kena lagi besar daripada Y. Kalau yang mana yang lagi besar dia ada relation. So ini adalah cara penulisan matrix. Jangan lupa matrix ni apa yang kita akan jumpa di depan itu, setiap bahagian yang di depan akan mewakili set yang pertama dan yang di atas ni adalah mewakili set yang didarabkan yang kedua. Kemudian daripada situ untuk matrix jika ada relation kita namakan sebagai 1 dan tiada relation dengan kosong. Dan lagi satu yang kita belajar hari itu adalah diagraph, yang mana diagraph ni kita akan mula melukis. Ingat tak untuk diagraph ni kita akan baca relation dan daripada relation tu kita akan melukislah. Okay, macam mana boleh jadi diagraph macam gini? Kalau kita baca relationnya 7, 7 dia ada U-turn. Lepas tu 7 pergi 8. Lepas tu 8 ada U-turn. Lepas tu 8 dia pergi 9. Lepas tu 8 pergi 10. Lepas tu dekat 9 ada patah balik 8. Lepas tu 9 pergi 8 dan 10 pergi 7. Jadi dekat situ terbentuklah dia punya diagraph macam gini. Jadi diagram macam saya maklumkan hari tu, untuk diagram tak semestinya semua orang sama bentuknya, rupanya, tetapi sangat digalakkan kalau pelajar menyusun elemen-elemen itu secara teratur lah. 7, 8, 9, 10. Ada satu pusingan yang betul kat sini lah. Okay. Contoh macam kita bergerak hari tu saya cakap, kalau kita bergerak daripada satu tempat kepada tempat yang lain, location kita akan ikut route kan. Kita tak melompat-lompat. Jadi susunan tu pun main peranan lah. Kadang-kadang bila kita buat dia berbeza, 7, 8, tiba-tiba kat sini 10, kat sini 9, kita punya kedudukan untuk arah kita ni akan melompat-lompat lah ke tempat-tempat yang lain. Okay, jadi digalakkan kalau pelajar menyusun elemen itu secara teratur lah. Okay, ni pun sama. Okay, macam soalan 2.12 ni. Okay, dalam soalan macam ini kita akan tambah ada satu in degree dengan out degree.
in degree, student mesti ingat in adalah apabila kita punya diagraph tu menunjukkan ada anak panah yang masuk ke dalam elemen dan out adalah anak panah yang mengeluarkan. Okay. So, untuk hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir, properties. Okay. Untuk properties relation, dia adalah apa yang kita boleh namakan terhadap set kita, okay, terhadap relation kita. Dalam ni kita akan ada 6 properties, okay, ada 6 properties yang akan dibincangkan. Propertiesnya namanya seakan-akan tapi semuanya ada peranan yang tersendirilah. Yang pertama namanya reflective, okay, reflective. Reflective. Jadi reflective adalah apabila ada relation dalam set A, okay, yang mana elemennya related to itself. Okay, ada elemen, lepas tu elemen tu dia related to itself. Dia ada yang berkait dengan diri dia sendiri. Maksudnya, for every A in A, setiap elemen yang ada dalam set A itu, dia punya pairnya pun A juga, mesti ada dalam relation. Okay. Misalnya, set A ni, elemennya adalah 1, 2 dan juga 3. Jadi, bila kita kata dia reflective, maksudnya, elemen yang ada di dalam ni mesti berganda. Ya, okay, iaitu 1, mesti ada set 1-1. 2, mesti ada set 2-2. 3, mesti ada 3-3. Okey, mesti adalah dia ada yang dia punya reflect terhadap elemen dia mesti ada 1-1, 2-2, 3-3. Semua elemennya ni mesti ada reflection dia. Jadi bila ada semua bermaksud dia adalah reflective. Okey. Secara matrix, kalau awak lihat matriksnya mestilah tengah-tengah ni, kawasan yang tengah-tengah ni mestilah 1. Okey, secara matrik tengah-tengah 1. Katakanlah soalan dia bagi matrik, dia tak bagi dalam bentuk set macam ini. Dia suruh tengok, lepas tu bagi tahu yes or no, reflective or not. Jadi awak tengok je tengah-tengah sini mesti 1 dan awak katakan dia reflective. Okey, kalau dia bagi diagraph pula, kalau diagraph dia mesti ada U-turn. Okey, 1-1, 2-2, 3-3. Mesti ada dia punya U-turn. Barulah dia dinamakan sebagai reflective. Okey, mesti ada U-turn. Okey, kalau ada 4 elemen tu semua ni mesti ada U-turn dia. Right? Okey, so itu adalah untuk reflective. Alright, seterusnya untuk irreflective. Irreflective, tak reflect, tak ada reflection. Okay, maksudnya dia terbalik daripada yang A tadi. Dia tidak ada elemen yang sama. Okay, a relation R on set A is irreflective if no element is related to itself. Tak ada yang related to itself. Okey, tak boleh yang ada 1-1 tak boleh, 2-2 tak boleh, 3-3 tak boleh. Okey. Jadi bila kita semak example ni, set A elemen dia 1 2 3, relation dia adalah 1 2 1 3 2 1 3 2. Ya, dia adalah irreflective sebab langsung tak ada 1 1 2 2 dan 3 3. Jadi dia adalah irreflective. Okey, secara matriksnya, kalau diberi awak matrik, dia suruh check irreflective ke tidak. Tengok tengah-tengah juga, tengah-tengah ni semua mestilah kosong. Okey, dan jika diberi dalam bentuk diagraph pula, tak boleh ada U-turn. Okey, berbanding dengan reflektif tadi, semua mesti ada U-turn. Kalau irreflective, tak boleh ada U-turn. Ni tak boleh. Okey, kalau dia tiada U-turn, benar dia adalah irreflective. Alright, seterusnya untuk symmetric.
Okay, yang ketiga adalah symmetric. Untuk symmetric pula, dia cakap a relation R is symmetric if for every pair A, B in R, the reverse BA is also in R. Okay, maksudnya dia cakap kalau dalam relation tu ada pair AB, dia punya BA pun mesti ada dalam relation juga. Okay, jadi sekarang ni kita bercakap tentang elemen dalam relation. Jadi kalau kita tengok set A, okay, set A, elemen dia 1, 2. Okay, elemen 1, 2. Relation yang dia bagi yang pertama, tengok dulu yang pertama. Yang pertama ni relationnya adalah 1, 2. Okay, kalau nak jadikan dia ni simetrik, dia mesti ada relation 2, 1. Okay, barulah dia jadi simetrik. Okay, untuk example yang di bawahnya, dia ada lebih lagi elemen. Elemennya adalah 1, 2, 3. Okay, kita tengok relation yang pertama. Relation pertama, dia ada 1, 2. Okay, dia ada 1, 2. Jadi, kalau dia nak jadi simetrik, mungkin dia akan ada 2, 1. Dan kita dapat lihat dia ada pair dia dekat sini lah. Okay. Seterusnya, kalau kita tengok yang dia bagi seterusnya adalah 2, 3. Bila kita lihat di sini, oh ada juga 3, 2. Maksudnya ini dengan ni simetri, ini dengan ni simetri juga. Jadi dia dapat simetri. Okay. Okay, seterusnya. Okay, kalau dilihat dalam bentuk matrix, okay, dalam bentuk matrix, simetri, macam mana yang dikatakan simetri? Kalau awak lihat kedudukan dia di keadaan yang bersilang macam gini. Macam kalau tengah-tengah ni, kita taruhkan satu cermin dekat sini. Okay, sini ada cermin. Bayang-bayangnya akan terpantul. 1, 1, 0, 0, 1, 1, simetrik. Okay. Dan jika di dalam bentuk digraph pula, kalau dalam bentuk digraph, ada elemen yang 1, 2, 2, 1. Ada patah balik. Okay. Terhadap dua elemen ni, elemen 1 dengan 2 ada patah balik. 1, 2, 2, 1. 2, 3, 3, 2. Ada in out arrow. Maksudnya dia adalah simetrik. Okey, seterusnya untuk anti-simetrik, semestinya dia adalah bertentangan dengan simetrik tadi. Okey, opposite of symmetric. Lepas tu definition dia, relation R is anti-symmetric if for every pair A, B and B, A in R, then A must equal B. Atau kita guna definition yang ni. Jika A tidak sama dengan B, both A, B and B, A cannot exist together in R. Okay. Kalau A tak sama dengan B, AB dengan BA tak boleh exist sama-sama. Okay. Jadi sebenarnya maksud dia ni adalah bertentangan je dengan simetrik. Contoh, example relation R. Okay, kalau kita ada dia punya relation dia 1, 1, 2, 2, 1, 2. Okay, dia jadi anti-simetrik sebab dalam example ni kita tak ada 2, 1. Kalau tiba-tiba relation ni sambung, koma, 2, 1. Oh, dia dah jadi simetrik. Okay. Example yang bawah pula, relation R, 1, 2, 2, 1. Tak boleh. Dia tak boleh jadi anti-simetrik. Secara tak langsung, example yang bawah ni dia jadi simetrik. Okay. Sebab dia 1, 2, 2, 1. Dia adalah A, B, B, A. Sedangkan anti-simetrik maksudnya A, B dan B, A cannot exist together in R. Okay, itu adalah maksud anti-simetrik.
Okay, next adalah asymmetric. Okay, asymmetric. A relation R is asymmetric if whenever AB is in R, then BA is not in R for all A not equal to B. It must be both anti-symmetric and irreflexive. Okay, apa maksudnya? Kita ada kat sini tadi anti-symmetric. Okay, anti-symmetric maksudnya dia tidak boleh ada mana-mana elemen yang A, B, B, A. Irreflexive pula, kita tak boleh ada satu-satu elemen tu macam 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tak boleh. Okay, jadi untuk example R, kita kena check kedua-duanya lah. Maksudnya, untuk relation R, kita ada 1, 2. Okay, 1, 2. 1, 2 ni, dia adalah asymmetric. Okay, sebab dia adalah anti-symmetric. Okay, dia ada 1, 2, dia tak ada 2, 1. Dan juga dia adalah irreflexive. Dia tak ada 1, 1 dan tak ada 2, 2. Jadi dia adalah asymmetric. Okey, relation yang bawah ni pula 1, 2, 2, 1. Okey, 1, 2, 2, 1. Dia tidak asymmetric. Okey, sebab tadi kan syarat untuk cari asymmetric ada dua. Pertama, kenalah anti-symmetric. Dan juga satu lagi kenalah if reflexive. Okay. Jadi dalam dalam relation kedua ni sebenarnya mana yang tak kena? Okay, mana yang bermasalah adalah kalau kita tengok 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Okay, 1, 2, 2, 1 adalah okay, kalau kita lihat 1, 2, 2, 1 dia adalah simetrik. Okay, 1, 2, 2, 1. Simetrik. Kenapa simetrik? Simetrik tadi kata dia kena A, B, B, A. Jadi dia adalah simetrik. Bila dia adalah simetrik, dia adalah not anti-symmetric. Okay, jadinya dia tak dapat yang ni. Lepas tu, irreflective pula. Okay, irreflective memang dapat sebab dia tak ada 1, 1 dan 2, 2. Okay, ni dapat tetapi dia tidak dapat syarat anti-symmetric menyebabkan dia menjadi asymmetric. Okay. Seterusnya, untuk transitive pula, transitive is a relation if whenever AB and BC are in R, then AC must also be in R. Okay, maksudnya apa ni? AB dengan BC ada dalam R, kemudian AC. Yang mana AC yang belakang, B dengan B ni kena sama. Okay, contoh kalau kita tengok relation ni, 1, 1. Okay, 1, 1 ni salah satu daripada relation. Okay, tapi dia berlaku di sini. Okay, kenapa? 1, 2 macam AB. 2, 3 macam BC. Dan akhir sekali dia menggabungkan pemula dan penutup relation yang sebelum. 1, 2, 2, 3, 1, 3. Okay, jadi dia dapat jadi transitive. Namanya transitive. Alright, untuk example 2.15, sekarang kita nak mula tengok adakah relation yang diberi kepada kita ni antara 6 sifat yang di atas tadi, yang mana yang ya, yang mana yang tidak. Okey, jadi untuk jawab soalan yang macam gini, saya selalu galakkan pelajar untuk buat jawapannya dalam bentuk tabel. Okey, yang mana tabel tu awak isikan 6 perkara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkara apa? Perkara properties tadi. Reflective, irreflective, symmetric, anti-symmetric, symmetric dan juga transitive. Okey. Jadi daripada situ senanglah bila kita check, kita tinggal tulis yes or no sahaja.
Okey. Alasannya tak semestinya kita wajib tulis alasan lah, bergantung pada soalan. Jika soalan nakkan state why, baru kita tuliskan alasannya. Okey, untuk soalan example 2.15, kita ada satu set A yang mana set tu ada elemen A, B dan juga C. Okey. Jadi elemen A, B dan juga C ni nak check. Okey, berdasarkan relation yang diberi. Okey, relationnya untuk soalan A, ini adalah relationnya. Kita buat A dulu. Okey, jawapannya dah ada. Cuma saya just nak bincangkan je kenapa ia terjadi. Okey, yang pertama. Ini kita perhatikan ni adalah dia punya relation Okey, pertama soalan tanya reflektif ke tidak? Reflektif kita ingat balik tadi. Syarat untuk reflektif mestilah elemen yang ada di dalam set tu berulang, berganda. A mesti ada AA, BB dan CC. Dan kalau kita lihat ada AA, BB, CC. Okey, jadi kita dapat jawapannya yes. Sebab AA, BB dan CC adalah elemen untuk relation. Okey, seterusnya. Satu dah. Baru reflektif. Irreflektif pula. Okey, jadi bila kebiasaannya dia akan dia akan bertentangan lah kan, sebab jawab irreflektif ni adalah terbalik daripada reflektif. Jadi secara tak langsung sebenarnya dia satu tips lah untuk kita, sebab kadang-kadang bila kita dah terlalu banyak properties yang kita nak hafal, kita jadi confused kan. Jadi irreflektif secara tak langsung, bila adanya jawapan tadi yang dekat yang pertama tadi reflektif, kita ada A, B, B, C, C tu wujud, bermakna irreflektif dia dapat jawapan no. Sebab dia wujud A, B, B, C, C. Because it has all self pair. Okey, semua self pair ada. Tak boleh, irreflektif ni dia tak mahu ada self pair. Okey, jadi jawapannya adalah no. Okey, untuk properties yang ketiga, dia suruh kita semak simetrik ke tidak. Okey, untuk simetrik ke tidak yang ni, kita mesti check adakah kita ada pasangan untuk kita punya relation. Okey, jadi bila kita tengok, kita ada dekat sini AA, BB, okay, CC. Lepas tu kita ada dua lagi ni, AB, BA. Ni maksudnya simetrik lah kan. A ada, BA pun ada. Okay, maksudnya umpamanya macam simetrik ni muka belah kanan. Ini adalah muka belah kiri. Jadinya dia adalah simetrik. Okay. Okey, seterusnya dia tanya anti-simetrik ke tidak. Okey, jadi bila dia tanya anti-simetrik, tengok jawapan simetrik tadi. Bila dia simetrik, bermaksud dia mestilah anti-simetrik. Okey. Jadi jawapannya dekat sini kita ada. Okey, jadi bila dekat sini simetrik, anti-simetrik dia adalah tidaklah, sebab kita ada wujudnya AB, BA pun ada. Kita tak mahu. Jadi dia bukan anti-simetrik. Seterusnya untuk asimetrik, kita kena semak jawapan kita adakah dia mengandungi anti-simetrik dan refleksif. Dan kebetulan bila kita lihat jawapan untuk anti-simetrik adalah no, dan irrefleksif juga no. Bermaksud jawapan akhir untuk asimetrik adalah no. Dan untuk transitif pula, bila kita lihat kat situ, ada tak function yang dia boleh berhubung? A, B, B, A dan AA. Okay, A, B, A dan AA. Dan AA pun kita ada dekat situ. Okay, so kita dapat dia jadi yes. Untuk soalan 2.16 yang B tu pula. Okay, kita ada relationnya A, B, B, C, A, C, B, B dan C, A. Okay,
So, soalan pertama, check dia reflektif ke tidak. So, dalam soalan ni bila kita lihat, kan tadi kita dah kata elemen dalam set ni adalah ABC kan? Okay, ABC. Bermakna untuk check reflektif, mesti wajib ada A, B, C dalam relation. Okay, tengok. Ada tak? A tak ada. B ada tapi BB ada tapi CC pun tak ada. Bermaksud dia punya dia ni ada kurang lah. Ada kurang, ada reflection yang tak ada. Bermaksud dia adalah tidak. Okay, tidak reflektif. Bila dia tidak reflektif, sebabnya AA tak ada, CC pun tak ada. Okay, tidak exist. Jadi, bila dia ada yang tak cukup kat sini, secara tak langsung kita dapat idea lah yang kemungkinan besar irreflektif dia ada. Tetapi bila kita lihat, dia ada BB. Okay, dia ada BB. Bermaksud dia juga tidak dapat jadi irreflektif. Sebab irreflektif pula, dia tak boleh ada AA, BB dan CC. Tetapi dalam relation ni, kita ada BB. Bermaksud dia juga bukan irreflektif. Dia tak dapat jadi dua-dua. Okay. Okey, untuk simetrik pula, bila kita lihat kita punya relation, setiap relation kita kena semak satu-satulah. Okey, untuk relation yang pertama AB. AB, kita mesti kena ada BA. Ada tak BA? Tak ada. Okey, BC. Kita mesti kena ada CB. Tak ada. AC, mesti ada CA. Ada. Okey, hanya satu je yang ada. Tapi secara keseluruhannya dia tidak mencukupi. Untuk BB untuk yang persamaan AA, BB, CC, kita hanya semak dia untuk reflektif dan irreflektif sahajalah. Jadi kita kena semak yang lain-lain. AB tak ada partner, BC tak ada partner, hanya AC yang ada partner. Bermaksud dekat situ untuk simetrik dia juga bukan simetrik sebab tak ada kawan untuk AB, tak ada kawan untuk BC juga tiada. Okey, seterusnya untuk properties yang ketiga, anti-symmetric. So anti-symmetric juga tidak. Kenapa? Sebab dia ada yang ni ACCA ada. Okey, ACCA ni wujud. Sepatutnya kita tidak boleh ada AC dan CA. Kalau CA ni tak ada, CA ni tak ada, dia boleh jadi anti-symmetric. Tapi disebabkan CA ni ada pair dengan AC, dia menjadi anti-symmetric. Okey, untuk asymmetric ingat tak tadi kita kena check ada dua benda, mesti kena yes dengan yes baru dia dapat jadi asymmetric, iaitu irreflektif. Okey, jawapan kat sini irreflektif adalah no dan anti-symmetric juga no. Bermaksud dia adalah kenapa saya tulis yes kat sini? Salah kat sini dia sebenarnya adalah no. Okey, sebab kedua-duanya adalah since both asymmetric and since both ni adalah anti-symmetric dan irreflektif, dengan jawapan no. Okey. Alright, dan last sekali transitif. Okay, transitif kita kena semak dalam relation tu ada tak mana-mana relation yang AB, BC, AC. Ataupun kalau kita lihat dekat sini kita ada hubung kait antara mana yang ada hubung kait ni. AB, AC. Dan kita ada BC. Ada AC yang menyebabkan AB, BC, AC yang menjadikan dia adalah transitif. Okey, last sekali untuk example 2.16, kita ada set A, elemennya adalah 0, 1, 2, 3.
Jadi semuanya nak suruh check properties. Jadi ni saya dah buatkan satu table. Table ni mengandungi 6 properties dan kita nak check lah dia properties ke tidak. Okay, jadi dalam jawapan ni saya akan tulis yes ataupun no. Okey, untuk yang pertama reflektif, saya nak terus tengok untuk A dan B. Bila syaratnya bila elemennya adalah 0, 1, 2, 3, dia mesti ada gandaan dia 0, 0, 1, 1, 2, 2 dan 3, 3. Dan bila kita perhatikan untuk yang A ni kita ada 0, 0, 1, 1, 2, 2 dan 3, 3. Untuk B tak ada langsung. Bermaksud jawapannya untuk reflektif ni satu adalah yes dan satu lagi adalah no. Okey, untuk irreflektif pula, bila kita baca, untuk irreflektif, dia mestilah tiada langsung 0, 0, 1, 1, 2, 2 dan 3, 3. Tiada langsung. Dan kita lihat kat situ yang A, ada. Bermaksud dia tak dapat jadi irreflektif. Okey. Untuk yang B pula, tiada langsung 0, 0, 1, 1, 2, 2 dan 3, 3. Bermaksud untuk soalan A adalah no dan untuk soalan B adalah yes. Okey. Okey, untuk properties yang ketiga pula, bila kita perhatikan, kita akan pergi kepada elemen yang bukan yang ni lah. Okay, kita pergi elemen yang lain. Untuk elemen yang lain, kita perhatikan di sini, di A. Dia mesti ada kiri dan kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2. Bermaksud dia adalah simetrik. Untuk yang soalan B pula, kalau kita lihat langsung tak simetrik. 0, 1, 1, 2, 2, 3 tak simetrik. Okay. Bermaksud untuk soalan yang A, dia adalah simetrik dan soalan B dia adalah tidak simetrik. Okey, untuk anti-symmetric pula, kita kena lihat balik dekat kita punya function tu tak boleh ada yang shadow-nya. Tapi yang A ni kita ada shadow dia. 1, 2, 2, 1 ni shadow untuk 1, 2. Jadi kita katakan dia tidak, dia no, bukan anti-symmetric. Dan yang B juga pun sama. Okey, kalau kita lihat yang B ni dia ada shadow tak? 0, 1, 1, 2, 2, 3. Tiada shadow. Maksudnya dia dapat jadi yes. Okay. Untuk asymmetry. Okay. Asymmetry kalau kita macam susah nak ingat, kita just pergi balik kepada yang 2 dan yang keempat. Okay. Kita pergi kepada 2 dan yang keempat. Yang mana jawapannya mestilah kedua-duanya adalah yes. Barulah asymmetric dapat jadi yes. Bermaksud untuk soalan A jawapannya adalah no dan B adalah yes. Okay. Untuk transitif pula, okay, transitif tak ada choice, kita kena semak. Ada tak yang nombornya tu 1, 2, 2, 1, 1, 3, yang ber-A, B, B, C, A, C. Okay. Kalau kita lihat dekat sini, yang A ni depan ni memang tak ada. 1, 2, 2, 1, kita ada 1, 1, okey betul. 2, 3, 3, 2, kita ada 2, 2. Jadinya dia ada transitif. Okey. Dan untuk yang akhir sekali, untuk transitif, bila kita semak untuk R, A, kita ada 1, 2, 2, 1. Ada tak 1, 1? Ada. 2, 3, 3, 2. Ada tak 2, 2? Ada. Bermaksud A adalah transitif. Yang B pula 0, 1, 1, 2. Ada tak 0, 1? Tiada. Okey, maksudnya untuk soalan A tu kita ada transitif dan B tu tidak transitif. Okay. So, untuk bahagian properties ni, kita akan buat lagi nanti latihan dengan lebih lanjut.
waktu kita dah berjumpa dalam session kelas nantilah, sesi bersemuka. Sebab untuk properties ni dia ada 6, cuma mungkin kita nak perhalusi lagi elemen-elemen yang di dalamnya. Okay, so untuk setakat ini saya berhenti dulu di video ini dan kita akan bincangkan dengan lebih lanjut pada kelas yang akan datang. Okay kelas, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.